Hai semua, hari ini saya akan menyediakan satu hidangan makan tengah hari yang mudah dan sihat untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun, iaitu sup lobak merah, telur dadah, tembikai dan air kosong. Bahan-bahan untuk membuat sup lobak merah ialah lobak merah, bawang putih dan sedikit cube pati ayam. Untuk membuat telur dadah, kita akan menggunakan 1 biji telur. Pertama sekali, saya akan menghiris bawang putih dan memotong lobak merah kepada potongan kecil supaya cepat lembut dan selamat dimakan oleh kanak-kanak. Kemudian, masukkan 2 gelas air. Masukkan lobak merah. Seterusnya, masukkan bawang putih. Dan masukkan sedikit cube pati ayam. Kemudian masukkan sedikit garam. Seterusnya, saya menghiriskan daun sup dan saya masukkan daun sup ke dalam sup pada akhir sekali untuk menambahkan aroma dan rasa. Masak sup sehingga semua bahan masak sepenuhnya dan lobak merah menjadi empuk dan lembut. Cara-cara untuk membuat telur dadah pula, masukkan sedikit garam ke dalam telur dan memukul telur sehingga sebati. Sementara itu, saya memanaskan sedikit minyak di dalam kuali. Pastikan masak menggunakan api yang sederhana supaya makanan dimasak dengan sekata. Pastikan minyak sudah panas dan masukkan telur. Gorengkan telur sehingga telur masak dengan sekata. Inilah hasil masakan saya. Nampak sedap kan? Makanan ni sangat sesuai untuk kanak-kanak 4 hingga 6 tahun ambil pada waktu tengah hari. Ciri-ciri nutrisi yang terdapat pada telur dadah ialah tinggi protein, mengandungi zat besi, kaya vitamin B12 dan vitamin D dan mengandungi lemak sihat. Manfaat telur dadah kepada kanak-kanak ialah membantu pertumbuhan otot dan tisu badan, baik untuk perkembangan otak, memberi tenaga untuk aktiviti harian dan menguatkan tulang dan gigi. Seterusnya, sup lobak merah. Ciri-ciri nutrisi sup lobak merah ialah kaya dengan vitamin A, beta-karotena, mengandungi serat, mengandungi vitamin C dan antioksidan dan sumber air untuk hidrasi. Manfaat kepada kanak-kanak pula membantu menjaga kesihatan mata, menguatkan sistem imun badan, melancarkan sistem penghadaman dan membentuk pertumbuhan sel dan kulit yang sihat. Seterusnya, buah tembikai. Ciri-ciri nutrisi pada buah tembikai ialah kaya dengan air iaitu lebih 90%, mengandungi vitamin A dan vitamin C, mengandungi antioksidan seperti likopena dan menjadi sumber serat. Manfaat buah tembikai kepada kanak-kanak ialah dapat mengelakkan dehidrasi, dapat meningkatkan daya tahan badan, baik untuk kesihatan kulit dan dapat membantu penghadaman. Seterusnya, air kosong. Ciri-ciri nutrisi air kosong ialah tidak mengandungi gula dan sumber utama hidrasi. Manfaat air kosong kepada kanak-kanak ialah dapat mengawal suhu badan, dapat membantu fungsi otak dan tumpuan, dapat melancarkan peredaran darah dan dapat mengelakkan sembelit. Sekejap, belum habis lagi. Langkah-langkah keselamatan sebelum, semasa dan selepas menyediakan makanan. Sebelum menyediakan makanan, kita mestilah membasuh tangan dengan sabun, membersihkan peralatan dapur, membasuh sayur dan buah dengan air bersih, memastikan bahan mentah segar dan belum tamat tempoh. Semasa menyediakan makanan, kita perlulah memasak telur sehingga masak sepenuhnya. Yang kedua, menggunakan peralatan berasingan untuk bahan mentah dan makanan yang telah dimasak. Yang ketiga, mengurangkan penggunaan garam dan minyak. Selepas menyediakan makanan, kita perlu menutup makanan dengan penutup yang bersih. Kedua, menyimpan lebihan makanan di dalam peti sejuk. Ketiga, membersihkan dapur dan membuang sisa makanan dengan betul.